Biar betik. Ular ni guna umpan untuk buru makanan. Menatang apa ni? Nampak macam laba-laba pun ada. Ini bukanlah laba-laba, tapi seekor ular, atau lebih tepat lagi, ekor seekor ular. Ini ialah spider tail horn viper. Jiran aku panggil dia Pseudocerastes urarachnoides, spesies ular berbisa yang hanya boleh ditemui dekat Iran. Nak haram panjang nama dia, tergeliat lidah aku. Ekor dia memang pelik, hujung bentuk macam laba-laba. Haiwan dalam kawasan tu memang kebanyakannya makan serangga. Jadi, ekor dia memang umpan terbaik untuk goda mangsa. Ular ni akan duduk diam-diam dan goyangkan ekor dia. Gedik sana, gedik sini. Burung dan cicak mati-mati ingat tu laba-laba. Sekali zerak, kenyang seminggu. Kala dia pun memang sebiji macam batu-batu kawasan tu. Memang penyamaran yang sempurna. Bisa dia pula khas untuk burung-burung dan binatang-binatang kecil. Sedih jadi mangsa dia. Baru ingat dia jumpa lauk hari tu. Tiba-tiba, dialah lauk tu.